Okay kawan-kawan, hari ni Benson akan bagi tengok satu rumah yang saiz 2075 ataupun 2080. Okay, so untuk ni dia dua tingkat terrace. Yang ni habis dia lah. So boleh muat dua. Kalau katakan you ada 4 kereta, you boleh lah buat lagi dua dekat luar sini. Okay, so kita masuk sini. Dia ada satu tempat untuk foyer lah. Ini pintu besar. Ini foyer dia. Kalau katakan you tak nak buat kabinet dekat luar, you boleh buat dekat sini. Lepas tu sini tempat living dia. Okay, lepas tu sini dining lah. You boleh buat lah yang macam ni. Dia terus tabletop, dia connect dengan you punya dining. So jadi dia punya dining dia boleh letak seater banyak lagi. Okay, so kita tengok kitchen dulu. Kitchen you boleh buat lah macam ni. Dua side you boleh buatkan kabinet. Ataupun satu side you buat macam ni. Dia kabinet dekat atas, bawah ni letakkan fridge ke, oven ke, microwave ke. Dan belakang sini, you boleh buat lagi lah macam ni. Dia macam laundry area. Tapi kalau katakan you nak buatkan untuk macam open konsep punya white kitchen, boleh lah. Kalau 80 dia belakang dia panjang sikit lah. Ini yang 75 punya lah. Okay, so ni pintu kita access belakang. Okay, so bawah sini dia ada satu bilik. You nak buat yang macam ni punya working space pun boleh, ataupun you nak buatkan untuk bilik. Okay, so sini ada satu tandas. Ini untuk yang share lah. Bawah sini pun ada satu store. Okay, so ini living, dining, semua lah tempat dia. So kita pergi tingkat 1. Okay, dia ada satu tempat dia boleh buat lah macam sini. Macam duduk dekat kafe, dia boleh buat lampu semua macam ni. Okay, lepas tu sini bilik ketiga. Yang standard memang queen size, meja dengan wardrobe. Memang boleh muat untuk bilik dia. Sebab size dia 1826 square feet. So memang luas lah dia punya kelasan. Ini bilik kedua. Dan dia boleh buat lah satu kabinet. Nah, untuk dua-dua dia punya tandas dekat sini. Kalau dia dekat luar. So yang biasa punya fitting memang ada lah. Cuma dia tak ada lah macam kabinet bawah ke, cermin ke. Nah, ini tak ada. Lepas tu dia buatkan high ceiling lah. Ini untuk macam cahaya masuk. Tak kelap sangat kalau masa malam ke, tengah hari ke. Okay, ini bilik master. So bilik master dia cukup besar. You boleh buatkan satu walk-in wardrobe. You boleh buat lah satu macam kabinet punya wall. Ini untuk TV lah. Tapi another side you boleh buatkan untuk wardrobe. Letak baju semua. Sini pun wardrobe juga. Ini boleh buat cantik-cantik lah dekat situ. Buat makeup. Okay, lepas tu ni letaklah you punya bag. Lepas tu sini dia punya tandas lah. Kalau you nak macam dia invisible, you boleh buat lah satu pintu dekat sini. Dia tutup.